Alif, Mim, Sin. Apa yang cuba disampaikan oleh anak kamu, Abi? Saya pun tak tahu, Walid. Tak pernah anak saya cerita tentang perkara itu. Jangan sampai Hambali menyimpangkan pemikiran para jemaah kita. Apa yang dia nak sampaikan, mesti selari. Dia tak boleh sesuka hati menyampaikan apa yang Walid tak ajar. Betul, Walid. Kita tak nak ilmu kita tersasar dengan matlamat di jihad ummah ini. Nanti saya cakap dengan anak saya. Bukan sekadar bercakap aja, Abi. Anak kamu kena faham erti perjuangan kita dahulu. Baik, Walid. Bahaya kita jumpa terang-terang macam ni. Terlalu banyak mata memandang. Saya pun rasa ada yang dah mula suspek. Saya rasa ada banyak benda yang saya nak cerita dengan awak. Saya pun. Tapi itulah saya takut. Lagi lama kita biarkan perkara ni terjadi, lagi banyak dosa yang kita buat. Yelah, macam kita ni bersubahat pula. Esok kita jumpa Ustaz. Pukul berapa? 11 pagi. Tapi biar saya keluar dulu. Awak keluar kemudian. Hati-hati ya. Okey. Tolong jangan ceraikan saya. Apa Walid? Saya minta maaf Walid. Tolonglah, saya janji Walid saya tak akan buat lagi. Tolong jangan ceraikan saya. Saya dah tak ada sesiapa Walid. Saya ada Walid je. Saya nak hidup dengan Walid. Saya sayang Walid. Walid dah buat keputusan. Tolonglah Walid. Saya tak ada siapa-siapa. Saya ada Walid je. Saya nak hidup dengan Walid je. Kamu dah tak boleh tinggal lagi di jihad ummah ini. Keluarlah dan pergi cari kehidupan baru. Dan kamu tak dibenarkan berjumpa dengan anak ataupun membawa anak kamu keluar dari sini. Mulai dari hari ini, kamu bukan lagi jemaah di sini. Keluar. Walid. Kalau Walid nak ceraikan saya terima Walid. Tapi tolong Walid. Jangan ambil anak saya, Walid, tolong. Saya tak boleh kalau tak ada anak saya, Walid, tolong. Kalau seorang ibu sanggup melanggar aturan Allah, bagaimana dia nak mendidik anaknya supaya menjadi taat? Tolong. Umi! Umi, tolonglah, tolong. Umi, tolong. Tolong, saya akan pergi dari sini, Umi. Tolong bagi anak saya, Umi. Umi, saya tak ada siapa-siapa. Saya perlukan anak saya, Umi. Tolong. Keluar dari sini, Habibah. Tolong bagi anak saya akan pergi. Hantar dia ke seberang sekarang. Boleh. Tolonglah, saya nak anak saya. Allah! Astaghfirullahalazim. Apa ni? Lepaskan dia. Lepas. Sabar, Kak, sabar. Aku nak anak aku. Tak apa, Kak. Tak apa. Sekarang ni, yang ni biar saya yang uruskan. Akak masuk dulu. Saya yang hantar Kak ni pergi jeti. Tak apa, Kak, sabar. Kak, sabar, Kak. Ceraikan aku. Ceraikanlah, aku nak anak aku je. Dia ambil anak aku. Lima binatang. Kejam berkhianat. Aku tahu dia memang sengaja hantar aku pergi Labuan. Aku buang semua keluarga aku semua nak ikut dia. Ini balasan dia ke aku, ya Allah. Saya faham. Macam ni. Akak macam ni, akak sabar dulu. Nanti baru akak tuntut anak akak.
Yang paling penting sekarang ni akak keluar dulu daripada sini. Sekarang benda tengah panas. Nanti baru akak cari lawyer. Nak tuntut apa? Kita orang nikah pun tak berdaftar. Kahwin muta'ah. Nak tuntut apa? Astagfirullahalazim. Seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain berasa selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Faham tak? Mulai hari ini, Walid haramkan isteri-isteri Walid untuk melayan Habibah kerana sifat dan akhlaknya telah melampaui batas hingga boleh memecah belahkan jemaah di dalam jihad ummah ini. Walid tak benarkan Habibah dekat dengan anak. Kerana isteri yang durhaka tidak layak membesarkan anaknya dengan sifat dan akhlak pribadinya yang buruk. Pastikan Masyita, ini amanat dari Walid. Bida'ah, Abi. Semua yang dilakukan oleh jihad ummah ni dah jauh terpesong dah daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya tak boleh membiarkannya. Kalau saya biarkan, maksudnya saya pun dah bersubahat, Abi. Saya nak betulkan tali bida'ah ni yang dah tersimpul supaya kembali semula ke jalan Allah. Walid lantik kau untuk jadi amir untuk jemaah-jemaah tu, untuk bantu mereka dekat pada Allah. Bukannya buat orang tu semua lari fikir daripada kesombongan ilmu kau tu. Demi Allah, Abi, tidak rasa sedikit pun saya rasa sombong dengan ilmu saya yang tak seberapa ni, Abi. Niat saya hanya satu. Saya nak betulkan balik jemaah yang dah terpesong, lari sangat daripada akidah ni. Bertahun aku dalam jemaah ni. Patutnya kau balik, kau bantu aku untuk bina empire ni. Bukannya musnahkan. Kalau Walid hilang kepercayaan pada kau, maknanya dia hilang kepercayaan pada aku. Abi, saya yakin Abi mampu pimpin empire ni. Dan saya akan bersama-sama dengan Abi. Tapi Abi, sebelum kita nak bina empire ni, kita kena betulkan dulu tiang-tiang syariat. Mengabdikan diri kepada Allah. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita hancurkan bida'ah ni. Sebelum bida'ah ni yang menghancurkan empire kita. Baiduri pergi mana ni? Ya Allah, kau selamatkanlah anak aku, ya Allah. Kau selamatkanlah anak aku, ya Allah. Walid. Isteri-isteri Walid penghuni syurga. Malam ini Walid ingin bercerita mengenai isteri dari Nabi Nuh alaihi salam, dari isteri Nabi Lut alaihi salam, dan isteri dari Abu Lahab
dalam surah Tahrim ayat ke-10, isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut menanggung azab yang pedih. Allah membuatkan isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya. Maka suaminya itu tiada dapat membantu sedikit pun dari siksa Allah dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang jahanam. Kenapa Allah turunkan ayat itu? Isteri Nabi Lut menjadi perantara untuk kaum Sodom bagi menggagalkan misi dakwah suaminya. Bukankah apa yang Habibah lakukan itu sebagai protes pada dakwah Walid? Lagi lama dia di dalam jihad ummah ini, Habibah boleh menjadi racun. Sebab itu berkali-kali Walid ingatkan, jangan bermain dengan hati. Jangan kerana hati isteri-isteri Walid menjadi derhaka. Derhaka kepada suami termasuk dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihatlah bagaimana keberadaanmu dalam bergaulmu dengan suami, kerana suamimu adalah syurga dan nerakamu. Demi Allah dan Rasul, hidup dan mati saya hanya untuk Walid seorang sahaja. Dan saya akui, syurga saya di bawah tapak kaki Walid. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Walid, Umi, Baiduri hilang. Saya cuba call handphone dia tapi tak dapat. Saya risau. Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta Amira Baiduri untuk balik ke pondok segera atas putus Umi Hafizah. Baiduri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walid. Ya. Ada. Hambali ada. Nak cakap dengan Hambali ke? Yalah. Baik, Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami dah paksa Umi Habibah ke JT. Tapi tiba-tiba Baiduri datang. Dia yang nak bawakan katanya. Dia akan pastikan Umi pergi dari situ. Jadi kami bersurailah. Bukankah itu amanah Walid pada kamu?
Kenapa kamu lepaskan pada orang lain? Kami minta maaf. Kami betul-betul tidak ada niat untuk tidak taat kepada Walid. Demi Allah, hidup dan mati kami hanya untuk Walid. Jadi kamu tak nampak sama ada Baiduri pergi atau tidak? Habis itu kat mana dia pergi? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baiduri kat mana? Baiduri balik rumah sekejap, Bu. Nak ambil barang sikit. Astaghfirullahalazim. Kenapalah tak bagi tahu? Semua orang susah hati tau. Kau tu perempuan. Kalau apa-apa jadi dekat luar tu. Ya Allah. Susah sangat ke nak bagi tahu Baiduri, ha? Aneh-aneh je hilang. Lepas tu telefon off. Ni ibu risau tau. Sorry, Bu. Tak, ni Baiduri pergi jumpa Syikin kejap. Borak-borak sampai lewat senja pula. Itulah dah lewat. Nak balik tapi tak manis pula, Bu. Tak apalah, Baiduri kat rumah je. Bu jangan risaulah. Kau ditekil kan? Ha? Lekuk je kepala sendiri tu. Sorry lah, Bu. Bateri phone habis pula. Tapi ni dah charge dah. Besok Baiduri balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, balik. Balik pagi, jangan petang. InsyaAllah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Betulkah aku dengar daripada Kak Bibah tu? Gila dah diorang ni. Gila. Dia memang manusia bertopikan syaitan. Penunggang agama. Nafsu serakah dia tu macam binatang buas. Astagfirullahalazim. Aku tahu. Dia memang ada nak kahwin dengan sesiapa kat dalam tu. Sebab tu dia nak ceraikan aku. Dia memang jantan sial. Istighfar, Kak. Kak kena banyak-banyak bersabar. Macam mana aku nak sabar? Aku dah tak ada apa-apa dengan aku sekarang. Dia ambil anak aku. Aku duit tak ada, harta tak ada, apa pun tak ada. Takkan aku nak mendapat tepi jalan lagi. Dia ceraikan aku. Okey, tak apa macam ni, Kak. Saya minta Akak sabar. Buat masa sekarang ni, Akak duduk je dekat rumah saya. Tak apa sebab tak ada siapa pun dekat sini. Akak buat je macam rumah sendiri. Cuma satu je saya nak minta tolong dengan Akak. Tak ada siapa boleh tahu Akak ada kat sini. Kata hati Walid, jarang yang salah Habib. Ada yang tak kena dengan budak tu. Sebenarnya Walid, saya dah lama nampak sumbang rentak dia dalam jihad rumah. Selama ni saya bersangka baik je dengan dia. Hafizah dan Rabiatul pun tak sampaikan apa-apa pada Walid lagi. Mungkin dia tak hidup apa-apa lagi tak? Biar sungguh Kiran Baiduri. Walid, untuk selesaikan mudah aja. Apa kata kita kahwinkan aja dia? Bukankah dengan perkahwinan senang kita tundukkan Kiran dia?
Tak mengapa. Kita tunggu malam Bahtera Melayu nanti. Astaghfirullahalazim. Nikah batin? Ya, awak. Mazhab apa dia pakai? Nikah batin je. Tak ada wali, tak ada saksi. Awak tahu tak, Kak Bibah tu tinggalkan keluarga dia sebab nak ikut Walid. Sekarang ni dia tak ada apa-apa. Sebab Walid buang dia macam tu je. Nak tuntut apa pun tak boleh sekarang ni. Sebab apa? Sebab perkahwinan tak berdaftar. Anak pun tak dapat tuntut. Nafkah memang taklah. Habis tu macam mana keadaan dia sekarang? Sekarang ni saya suruh dia tinggal dulu kat rumah saya sementara dia nak cari kerja. Kesianlah kat dia, awak. Sekarang ni tak pasal-pasal nak kena mulakan hidup baru daripada kosong. Saya tak faham macam mana dia orang boleh sanggup buat Kak Bibah macam ni. Macam mana ni kita nak tolong dia? Sekarang ni yang paling penting, saya nak selamatkan budak-budak perempuan kat dalam tu. Saya tak nak nasib dia orang nanti jadi sama macam Kak Bibah. Tak apa, kalau macam tu, esok saya akan beritahu Ustaz. Awak jangan balik lagi, tunggu situ. Nanti kita sama-sama jumpa Ustaz. Okey? Esok kalau saya dah keluar, saya beritahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak tak sekarang? Budak tu memang sesuatu kan? Aku dah syak daripada dulu dah. Pelik macam mana Walid boleh terima dia jadi jemaah sedangkan dia dah simbah air dekat Walid awal-awal hari tu. Aku pun pelik juga. Walid takkan tahan kalau orang tu kurang ajar, tak beradab. Bila kat budak tu, Walid jadi sabar. Itulah kehebatan Walid berdakwah. Dia takkan gunakan kekerasan. Dakwah apanya, Kak? Iyalah. Cara Walid. Hanya dia je yang tahu. Tapi dia dah melampau. Dia dah langgar semua adab dalam pondok ni. Dia keluar masuk tanpa izin. Hari ini dah hilang lagi. Tapi Walid tak marah kan? Jangan tiba-tiba Walid pula yang menikah dengan dia. Taklah. Rasanya Walid akan kahwinkan dia dengan Abi. Ya ke? Tak mungkin. Budak tu tak boleh terima poligami. Ingat tak? Kita pernah berdebat dengan dia isu poligami. Dan akak tak rasa dia boleh terima mana-mana jemaah lelaki untuk jadi bini nombor 2 ke, nombor 3 ke. Dia takkan. Dia mengamalkan ajaran Islam, tetapi dia menanamkan pemikiran menyelewengkan akidah. Baiduri pun seberang. Mereka ada hubungan itu. Tak mungkin, Walid. Saya isteri batin Walid. Korang memang seronok kan? Berbakti jadi hamba seks pada para jemaah ni semua?